Kita teruskan pertandingan pada hari ini dengan mempersilakan peserta kita yang ketiga berasal dari Kuala Lumpur bakal menjadi seorang juruterbang. Kita berikan tepukan dan tumpuan untuk adik Zaid Najmuddin Zul Akmal dengan tajuk Tali Pengikat Cinta Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Semangat sikit. Apa khabar semua? Okey kawan-kawan. Hari ini saya nak tunjuk magic. Tanpa badan saya bergerak, benda itu akan sampai kepada saya. Ready? Macam mana saya buat? Betul, tali. Dan itulah tajuk saya pada hari ini. Tali pengikat cinta Rasulullah. Tali ini nampak macam tak penting. Tapi dengan tali inilah benda yang jauh menjadi dekat, yang dekat menjadi rapat. Begitulah juga dengan kasih sayang dan cinta Rasulullah yang menjadi dekat dengan kita kerana adanya tali cinta yang tersimpul erat. Tali erat ini adalah perjuangan dan usaha berterusan para sahabat, tabi'in, atba' tabi'in dan para ulama yang tidak pernah kenal erti penat, letih dan lelah. Kawan-kawan tahu tak? Usaha mereka inilah yang menjadikan kita kenal, kita faham dan kita dekat dengan ajaran Islam. Apabila pendakwah-pendakwah Islam datang, mereka hadir bersama cahaya hidayah yang menerobos mengatasi kegelapan jahiliah. Daripada menyembah berhala, umat Melayu hanya sujud yang Maha Esa. Mereka berjuang membangunkan akidah Islam, menegakkan kalimah La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Titik peluh dan keringat yang tersimbah di bumi inilah yang menjadi tali yang menghubungkan kita dengan Rasulullah. Subhanallah, cukup besar pengorbanan mereka. Dan Masya Allah, alangkah indahnya jika para peserta dan penonton adik-adikku musim kedua mampu untuk menyambung tali cinta ini. Agar Islam terus segar, terus bugar dan terus mekar. Allah telah berfirman, A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Shadaqallahul azim. Hadirin dan hadirat sekalian, perjuangan kita seperti ini yang jauh didekatkan, yang dekat dirapatkan, yang rapat dieratkan. Persoalannya, bagaimanakah dengan tali yang kita pegang sekarang ini? Adakah tali ini yang mendekatkan kita kepada kekasih ilahi? Atau sekadar tali tangsi yang tidak berfungsi? Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's all about your mind. Silakan Ustaz Bat. Ya, saya ucapkan tahniah kerana ceramah ataupun pidato ini begitu kreatif sekali, iaitu penggunaan bahan bantuan mengajar, iaitu menggunakan sikat. Cuma satu saja kelebihan Zaid ni saya tengok bahasanya begitu memikat sekali. Bahasanya, struktur sebutan, kehalusan bahasa sangat berwarna. Zaid boleh sebut satu perkataan sampai 2-3 sebutan yang sama sebagai contoh penat, letih dan lelah. Itu benda yang sama. Ataupun segar, bugar dan mekar, benda yang sama. Tapi itulah yang menjadikan kita berbeza antara kita dengan penceramah yang lain. Iaitu pemilihan bahasa yang sangat tepat dengan maksud yang nak kita sampaikan. Tahniah, teruskan lagi. Baiklah, kita dengarkan apa komen Prof. Silakan Prof. Baik, Assalamualaikum Dek Zaid Najmuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, saya ucap tahniah. Dek Zaid menunjukkan semangat yang tinggi lah, ya, keyakinan yang tinggi saya tengok, ya. Mula bagi salam pun dengan tabik gitu, ya. Memang bersemangat. Tahniah tau, ya. Terima kasih, Prof. Dan saya lihat permulaan untuk mengaitkan tajuk dengan tali itu pun menarik, ya. Kita kata catchy lah. Cuma Zaid, kalau Zaid nak pertingkatkan lagi, Zaid perbanyakkan contoh.
huraian ya. Tania.